Dan pagi ini di Molek Pagi kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara ataupun Intan. Hari ini Datuk akan berkongsi dengan para pendengar pagi ini mengenai program tautan perdana Jabatan Perkhidmatan Awam Intan, menghubung rakyat menyantuni masyarakat. Dok, selamat pagi Dok, selamat datang ke studio Molek Pagi pagi ini Dok. Pagi. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya tu Selamat Hari Raya. Macam mana Raya okey Dok? Okey, Alhamdulillah. Macam Hari mana? ni pun pakai baju raya. Itulah dia. Semangat raya tu kuat. Macam mana, cuba cerita sikit Datuk, memang asal Kelantan, so keadaan raya di Kelantan macam mana Dok? Okey, memang saya asal daripada Kelantan dan sudah pasti orang Kelantan biasanya kalau setiap kali raya ni memang nak balik Kelantan lah. Memang, pada tahun ini juga saya berkesempatan untuk balik ke kampung lah, beraya di kampung. Biasalah kalau di orang kata balik beraya ni, kalau tak jam tak sah. Jadi masing-masing merasa jam lah. Baru rasa raya. Tapi Datuk mengelak naik kapal terbang. Okey Tok, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai program tautan perdana JPA Intan ini, mungkin Datuk boleh terangkan sedikit mengenai Intan itu sendiri. Intan itu sendiri. Okay, terima kasih Dijenas dan juga Kila. Pertamanya pihak Intan merakamkan jutaan terima kasih kepada Molek FM kerana sudi untuk menerima kami berkongsi berkenaan dengan satu inisiatif yang pada hemat kami begitu bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sebelum daripada itu, mungkin kalau kita cakap pasal Intan itu sendiri, Institut Tadbiran Awam Negara, kalau penjawat awam saya pasti biasa dengar dengan Intan ini sebab merupakan satu institusi latihan yang berada di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam. Tapi mungkin masyarakat di luar sana mungkin ada sebahagian pernah dengar dan mungkin ada yang tak pernah dengar. Jadi sepintas lalu kalau saya boleh sharekan, Intan ini dia ada dua sektor utama di Intan. Satu kita panggil sektor pembangunan kompetensi. Sebut je pembangunan kompetensi, dia merujuk kepada bagaimana kita nak bangunkan kompetensi penjawat awam. Kaedahnya ada melalui kursus, ada wacana, ada forum, ada bengkel dan sebagainya. Itu untuk kita bangunkan penjawat awam. Manakala satu lagi adalah kita panggil sektor penilaian program dan potensi. Yang ni kita nilai. Intan diberi tanggungjawab untuk menilai penjawat awam. Dia ada 3. Satu yang baru nak masuk penjawat awam, khususnya PTD. Itu 10 bulan kursus. Kena habis kursus, lulus, baru dapat jadi penjawat awam. Cerita pasal PTD. Anak buah saya, dia dapat, dia mengikuti kursus tu lah, dah kerja lah. Dia kata dia punya training dia tu, saya dengar pun saya macam hardcore. Saya rasa kalau saya pun belum tentu lagi, dan dia perempuan. Betul. 10 bulan. 10 bulan tu kita panggil diploma pasca siswazah urusan awam. Ada hutan, ada bagai semua tu kan. Dia lalu banyaklah kita dedahkan berkenaan, khususnya berkenaan dengan dari sudut practicality itu. Itu maksudnya untuk kita nilai sebelum masuk. Selepas masuk pula, untuk kenaikan pangkat, khususnya kepada PTD, kita ada tahap-tahap penilaian kita untuk setiap naik pangkat. Dan yang ketiga adalah untuk pengesahan dalam jawatan. Ini bagi untuk kita panggil jawatan utama sektor awam. Sebelum sah, duduk dulu di Intan selama sebulan. Kalau yang tadi tu yang kita katakan junior officer baru nak masuk, yang ni yang kita kata ke next level tapi belum lagi confirm untuk JUSA. Kena lalu sebulan. Itu pun sama, agak nak kata tough lah juga. Tapi apa yang penting adalah untuk kita memastikan mereka itu kompeten. Sepatutnya kompetensi itu akan dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dan of course kesannya kepada negara. Itu pengharapan kita dan itu fungsi Intan. Sebagainya. Lepas ni Kila nak tanya Datuk tentang program tautan perdana. Molek Pagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara ataupun Intan. Dan dengan cerita Datuk akan ada berlangsungnya event, iaitu nama dia Tautan Perdana ni. Dan mungkin kita nak tahulah mungkin gapo dia sebenarnya program tautan perdana ni dan bakpo memilih sebagai Kampung Telaga Ara ni Datuk. Banyak-banyak tempat bakpo situ juga. Kila sendiri pernah dengar Kampung Telaga Ara? Ya benar. Dia dekat Kelantan tu di Kelantan. Bacuk tu lah. Satu kampung ataupun mungkin di bawah jajahan Bacuk lah. Okey, berbalik kepada pertanyaan daripada Kila itu, sebenarnya
Program tautan perdana ni merupakan salah satu aktiviti ataupun program di bawah payung yang besar adalah dia panggil program Satu Pemimpin Satu Kampung. Biasanya orang panggilnya Santuni Madani lah. Idea program Santuni Madani sebenarnya dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri. Yang mana tujuan utama, saya bercakap dari sudut program Santuni Madani itu sendiri. Yang mana tujuan utamanya adalah untuk pemimpin-pemimpin untuk kita bangunkan potensi kampung. Ataupun keupayaan masyarakat itu sendiri. Bagaimana kalau kita nak tengok apa isu-isu, kita kena pasti isu dan apa solusinya kepada isu-isu tersebut. Itu di antara yang pertama. Yang keduanya dalam masa yang sama, apabila kita kata satu pemimpin balik buat, kita kata nak tolong kampung tu sendiri. Jadi kita mengharapkan pemimpin itu boleh menjadi suri teladan ataupun contoh kepada penduduk kampung. Ada pemimpin-pemimpin yang berjaya, anak kampung itu sendiri menjadi contoh. Dan yang ketiganya adalah untuk pemimpin itu sendiri, kita kata macam payback lah. You asal daripada kampung tu, so dengan kedudukan yang you ada sekarang ni, apa boleh bantu, apa khidmat yang kita boleh bantu. Itu idea utamanya. Apabila kita katakan pemimpin, satu pemimpin satu kampung, pemimpin ni dia merujuk kepada mungkin menteri, mungkin timbalan menteri, mungkin KSU, mungkin ketua pengarah, ataupun ada juga CEO GLC, GLIC. Itu dia kata pemimpin-pemimpin tadi. Mereka kena pilih satu kampung. Jadi sebenarnya program ini dia dah wujud dah 8 skop. Ada pendidikan, ada pasal kemiskinan, ada pasal kesihatan, pasal isu dadah, pasal kemiskinan dan sebagainya. Dia dah bagi dah sebenarnya. Jadi sebenarnya satu pemimpin cover satu kampung macam tu? Kampung asal tempat lahir pemimpin itu. Sebenarnya program ini pemimpin yang diletakkan di bawah JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam. Tadi saya kata Intan ni bawah JPA. Yang sepatutnya diletakkan di bawah yang bahagian Tan Sri Wan Ahmad Dahlan selaku Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Tapi secara kebetulannya sebab beliau sendiri telah memilih ada satu kampung angkat, jadi dia kata ada baiknya pegawai ataupun ketua jabatan yang di bawah dia. Jadi dipilih Intan. Jadi saya sendiri secara peribadi ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri KPP sudi untuk pilih Kampung Telagara. Kampung Telagara ni merupakan kampung kelahiran saya sendirilah. Jadi daripada situlah yang kita katakan program tautan perdana, salah satu daripada pengisian kepada program Santuni Madani. Kalau katakan untuk program ni, inisiatif Santuni Madani ni tu, jadi yang mana telah pun bermula daripada tahun lepas lagi. Jadi pasti penduduk kampung berkenaan telah menerima banyak manfaat. Mungkin Datuk boleh kongsikan apa antara manfaat dia? Nas. Sebenarnya program kita katakan program Santuni Madani pada tahun lepas lagi telah diluluskan. Jadi saya sendiri apabila diamanahkan oleh Yang Berhormat Tan Sri KPP kampung saya, kita turun, kita bincang dengan orang kampung, dengan pemimpin-pemimpin setempat. Kalau sana kita panggil Tok Ngulu, Tok Gawa, kita panggil semua Tok Imam, Guru Besar dan sebagainya, bincang apa yang kita boleh bantu sama-sama tanpa kita melihat dari sudut kecenderungan politik dan sebagainya. Itu kita tolak tepi. Maksudnya apa yang kita boleh bantu. Jadi daripada perbincangan itu berdasarkan 8 skop yang saya katakan tadi, kita sebutlah, orang kampung kata kita perlu dari sudut infrastruktur, sekolah ni kita kena upgrade bilik-bilik tertentu, masjid ada kemudahan-kemudahan tertentu, orang sakit mungkin ada peralatan tertentu yang kena diperlukan dan sebagainya. Dan saya sendiri sebenarnya amat menekankan dalam aspek pendidikan. Jadi salah satunya di sekolah kampung ni ramai yang masih lagi ada yang kita kata 3M ni, tak boleh membaca, menulis, mengira. Itu amat menyedihkan kepada kita. Jadi itu di antara kita bantu. Jadi kita wujudkan kelas khas untuk kita bimbing pelajar-pelajar berkenan untuk keluar daripada
untuk mereka meningkatkan kemahiran. Yang tak boleh membaca, biar boleh membaca. Tak boleh boleh. Itu di antara usaha kita jugalah. Alright. Dan banyak lagi yang kita nak tanyakan. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Zabri bin Yusof, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara ataupun Intan. Hari kita cerita tentang program tautan perdana. Tadi Datuk dah bagi tahu gapo dia program tautan perdana tu, tapi orang nak tahu juga bilanya akan berlangsung dan mungkin antara aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan nanti antaranya gapo dia, Ratu. Macam mana? Boleh Kila. Kalau tadi saya detailkan berkenaan dengan program Santuni Madani. Apa program Santuni Madani? Yang mana salah satu pengisiannya adalah tautan perdana. Jadi insyaAllah program tautan perdana ini kita akan adakan pada 17 hingga 19 hari bulan. Kami ni lah. Kami Jumaat dengan Sabtu ada 3 hari. Dan menariknya, program tautan perdana ni kita boleh katakan sebagai acara kemuncak. Kenapa acara kemuncak? Sebab kita kumpulkan lebih daripada 21 buah agensi, atau kita akan buka reruai booth berkampung di situ. Wow. Dan sudah pasti tetamu istimewa kita yang bahagian Tan Sri KPPA sendiri akan datang pada 19 hari bulan untuk rasmikan. Jadi kalau Kila kata apa aktivitinya, apa yang patut orang kampung, bukan hanya kampung tu, di sekitar itu kena rebut peluang ini. Jadi yang pertamanya, kalau kita kata 21 itu agensi-agensi ataupun booth itu, perkhidmatan yang mereka bawa. Contoh, kita kata Jabatan Pendaftaran Negara. Dia di bawah program Mekar Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau ada orang kampung nak tukar IC lama, IC rosak dan sebagainya, boleh. Mari di situ, boleh diselesai di situ. Begitu juga kalau kita katakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri lewat pengguna. Ada kita buat jualan ramah. Bukan hanya terhad kepada orang kampung situ. Siapa boleh datang. Siapa saja boleh datang. Begitu juga kita ada daripada hospital USM, HSM. Mereka buka untuk perkhidmatan kesihatan, nak pergi cek pasal sakit darah, apa, test darah, nak derma darah, apa boleh juga, cek gigi, apa semua boleh. Apa harapan Intan dalam program tautan perdana bawah Santuni Madani ni? Jadi dari sudut pengharapannya, jadi kalau kita tengok falsafah pewujudan program Santuni Madani itu sendiri, kita nak sebenarnya kerajaan ataupun pemimpin ataupun agensi kerajaan itu sendiri lebih rapat hubungannya dengan masyarakat dengan komuniti itu sendiri. Dan sudah pasti kita naknya masyarakat tu tahu rupanya banyak perkhidmatan, banyak inisiatif yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat, memudahkan rakyat. Ini kita bawa kepada rakyat secara langsung. Dan dalam masa sama dia pun fahamlah, fungsi-fungsi agensi kerajaan ni ada begini, ada begitu. Jadi untuknya adalah untuk kebaikan mereka. Dan kita yakin bahawasanya apa yang kita buat, yang saya katakan falsafah program Santuni Madani itu sendiri, dalam aspek teras madani itu kita ada pasal kesejahteraan, pasal ihsan. Itu yang kita nak tunjukkan kepada masyarakat, kepada komuniti untuk mereka dapatlah. Saya pasti ada yang mendengar ni dan bertanya, bila nak buat kat kampung saya? Macam mana tu? Contohnya lah. Buat masa sekarang ni yang kita katakan program satu pemimpin satu kampung itu kepada pemimpin itu sendiri. Walau bagaimanapun sebenarnya pihak kerajaan ada juga buat beberapa program yang similar, yang hampir sama. Dia panggil kampung angkat. Ada juga. Lepas tu dia panggil sekolah angkat. Sebenarnya perkhidmatan ataupun inisiatif seumpama ni dia direct kepada masyarakat. Tak ada orang tengah dah, kita kata. Maksudnya direct. Jadi masyarakat boleh dapat perkara-perkara berkenaan. Jadi walaupun yang kata program satu pemimpin satu kampung ini macam program tautan perdana buat di kampung Telagara, tapi perkhidmatan tu kampung sebelah, jiran, mana-mana pun boleh pakat mari, terbuka kepada semua. Boleh dapat. Saya rasa ini satu berita yang sangat gembira untuk orang-orang kampung Telagara dan kawasan-kawasan sekitar, bahkan di negeri Kelantan jugalah pastinya. Dan kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih tu kerana sudi hadir ke Molek pagi ni.
pagi ni Kira. Ya, dan berkongsi juga dengan manfaat yang diberikan di orang kata event ini sampai pukul berapa Datuk kalau tarikh dia start hari Khamis ni deh. Kalau dari segi waktu ni macam mana? Waktunya kalau hari Khamis tu lebih kepada program CSR. Manakala pada 18 hari bulan tu CSR campur dengan dia punya gotong royong dan dia ada sukan rakyat sebenarnya. Beda macam-macam program. Yang kita kata kemuncaknya pada 19 itu sehingga pukul 4 petang. Daripada pagi pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Untuk perkhidmatan yang tadi tu pada hari Sabtu lah. Jadi di kesempatan ini juga saya selaku pihak Intan, JPA Intan mengucapkan terima kasih banyak kepada Molek FM. Memang Molek lah. Kita katakan ruang yang dibagi ni untuk kita sampaikan informasi kepada rakyat di luar sana. Jadi kita menyeru semua orang kampung, orang di sekitar Kampung Telagara dan Bacok ataupun mana-mana lah yang ada kelapangan pada khususnya pada 19 hari bulan tu, marilah. Kalau 18 hari bulan malam tu untuk dengan forum perdana, 19 hari bulan untuk dapatkan semua perkhidmatan-perkhidmatan yang saya kongsikan. Kita terbuka untuk menerima kehadiran semua. Alright. Tok, terima kasih Tok dan moga-moga kalau ada pertemuan lagi kita Datuk datang-datang lagi Tok.